شاهد
Gác thẳng gần đây rồi. Chứ nào cái này Lên ta đi. đây là quạt đồ. Đây là cái thúc vậy cơ. Makanya Sibuk tha ni, paten dia ni sibuk tha ni, no. Sibuk tha. Pak dah bagi minyak bagi dia. Ha? Ya, engkau pak ada engkau bagi dia. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
لا إله إلا الله صلي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Boleh bantu? Boleh bantu. Mamanya seperti itu. Aduh,
Jaga. Aduh. Pak Ruslan, senyumkan olah bacu. Habis-habis nah. Nyendoknya nggak habis-habis. Anak yatim ini gimana Pak? Anak yatim. Bentar ya. Ada kantongnya. Ada yang nanya tuh anak yatim. Nanti tuh mau kawin. Pak Wahid, tuh anak yatim. Anak yatim. Itu. Hah? Oh iya iyalah. Kami lagi di masjid ya. Terima kasih Pak. Pak Anto tadi lihat kemana? Ini baru lihat muka Pak Anto. Nah paham kok.
Dusun Pokja. Kamu apa deh? Kamu? Kamu? Kamu dia kuat tak? Kami. Ada tak? Lagi datang orangnya kami tunggu. Jangan banyak kali video. Ya video aja itu kamu lagi ya. Seolah-olah orang itu sudah datang semua kan? Kan belum juga. Kamera ya. Aman. Nanti ledok kan? Kami kita pegang itu. Bukit ini itu kan? Udah nggak usah. Apa? Oh, udah ada tanah. 7 bukit. Berarti udah ini dah kita tungguin. Berarti kapan lagi pasti itu. Tolong, Pre. Telur untuk anak yatim. Maulid Nabi besar Muhammad SAW juga
diadakan penyantunan anak yatim. Sengaja Allah turunkan ayatnya Allah mudah lagi mudah memang Allah kaya yang nahan mudah yang namanya zakat mudah-mudah Al-Quran zakat salat zakat mudah-mudah jodoh mohon yaitu anak-anak ini yang bisa dan bapak ibu yang mewakili yang yatim. Kita bermohon kepada Allah benar-benar ikhlas bapak-bapak dan ibu yang telah berjuang untuk adalah fakir miskin. Di sini ada yang fakir dan miskin. Yang fakir orang yang hidup tidak makan. Tapi kalau yang miskin makan. Guys, ini segmen pemberian arahan terhadap anak yatim yang menerima bantuan dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Babul Iman Lambur. Malaikat menyaksikan ini adalah hampir berjalan kiranya dikeluarkan Allah Tuhan. Malaikat tanya itu jatuh muka Allah. Allah berdoa di ikhlas. Kalau ikhlas, insya Allah akan memulai jatuh muka. Semuanya, betul. Nanti asal mudah-mudahan baca doa. Dan mohon kepada ibu yang pernah tumpang saya habis salat adalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Jangan terbang langsung, bacalah Rabbi fili nuruni wal walidayya wa rahmah وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله هدية منا إلى روحي إلى أرواحي مسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخالهم
واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، وأدخلهم جنة، وأعزه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم لا تهدمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وقولا وفعلا وطاعة وعبادة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم.
Oh, berjalan lama. Kaki kiri. Sorry. Hey. Masa dari belakang? Jangan bermain-main. Dalam kan? Dalam. Kalau ada isinya nggak apa-apa, salam. Turun dulu
Pegang kakak. Mana kakak? Ini belum ikan tak? Dah berada, pada tu. Tengok mana dia pasaknya? Tapi pakai lagi dah. Ya kakaknya. Oh, begitu lagi dah. Nah, kakak. Saya enggak nampak belakang dia tu, enggak nampak muka ni. Penyantunan anak yatim Yang pegang dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca mau. Ini berapa besar? Ini untuk dekat. orang yang ribut dapur. Oh mak. Betul mai. Hah? Mana? Anak yang bunuh. Anak yatim. Jangan dari kakak. Aduh. Ya. Langsung bang. Dah apa tak tahu? Ya. Anak cara. Ada tidak. Itu program Pak. Ini nama. Nama. Nah, yang gua dulu. Kamu kagak? Enggak. Nanti kan ada. Yang mak jauh. Habis. Hari. Alhamdulillah. Modal robo kedua anak. Kena tinggal. Mana masalah? Ya udah. Ya. Mana dia balik mak? Abang jaga. Balik. Balik. Ini yang paling perlu. Oh ya. Ini yang perlu ni. Kaji balik dah hari. Oh, nyampe syutingnya, anjir. Nyampe syutingnya. Nanti. Berhenti semua. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Penyerahan bantuan terhadap anak yatim pada Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 2024 ini telah usai. Yang insya Allah mudah-mudahan berkah untuk semua, baik yang menyumbang maupun yang menerima. Bapak Ibu yang telah menyumbangkan, yang telah menginfakkan sedekahnya untuk anak yatim telah kami salurkan sebanyak 210.000 per orang, dan beras yang disumbangkan oleh saudara Samsul dan telur, minyak. Semoga apa yang kita sedekahkan diberkah oleh Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku panitia yang melaksanakan ini mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang berdoa diberi keberkahan dan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tahun depan kami bisa berbuat kembali seperti ini. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.